Bandit pecah. 2 daripada sini akan King Sapphire dengan Golden Rock ni dia akan duduk dekat sini. King Cobra 01 dan orang yang kau ni akan duduk dekat sini. Ya. Ini posisi dia lah. Orang yang menerima ni orang tengah ni, dia akan hilang. So dia hilang. Ni King Scorpio ganti sini. Kan? Orang ini 2 ni dia akan duduk dekat sini dan dekat sini. So itulah cara main dia lah. So bila kita nak dapat ke tengah, sekarang kan posisi kau kat sini. Nanti kat sini pecah lagi, terkumpul 4 orang, pun pecah. Engkau akan duduk dekat sini. Datang 4 kali lagi pecah, engkau duduk dekat sini. Barulah start kau terima. Bila kau terima 4 yang pertama ni, kan terima 8 kali ni. 4 yang pertama kau jangan pakai. That mean 20 itu 400 ringgit kau jangan pakai. Engkau guna untuk apa? Untuk upgrade ke level ni. Bila level ni, engkau akan duduk dekat sini. Tunggu lagi lah. Tunggu orang masuk dekat sini, baru nanti kau duduk dekat sini. Nanti penuh lagi dekat sini, kau duduk dekat sini. Penuh lagi sekali, kau duduk dekat sini. Ingat. Kan modal kau cuma sekali aja, RM100 tu je. Okey. Kita pergi dekat bot ni tadi balik. Kan? So tadi 4 ni kau dah upgrade. So ini 4 kau. So 1, 2, 3 ni, ini kau punya. $20, $20, $100 ni kau punya. Kau simpan lah. Ni modal kau simpan baik-baik kan. 20 ni atau 100 ni kau punya keuntungan. Yang ini last kau terima lagi sekali, kau re-entry balik. Duduk balik kat sini. Ataupun dekat atas. Kan? Pusing kau. So bila nanti penuh lagi kat sini, pum, kau duduk kat sini balik. Nanti bila sini, pum, penuh lagi, kau duduk kat sini balik. Pum, penuh, kau duduk kat sini balik. Jadi sebagai penerima. Kan? Bila kali kedua ni, kita panggil re-entry ni tadi, kau terima berapa kali? Kau akan terima 8 kali transfer kan? 4 kan? So 4 campur 3 kat bawah ni terus. Ini kau boleh simpan. RM700 itu kau boleh simpan. Ataupun 7 kali 2 $14 tu, $140 tu kau simpan. Yang ini nanti dapat lagi, kau re-entry.